Kalau korang ada bajet dalam 1,300 ke 1,500, aku boleh suggest kat korang Toyota Corolla Cross HEV. Lagi-lagi korang yang nak upgrade kepada SUV ni, Corolla Cross adalah pilihan yang sangat tepat. Lagi-lagi kalau korang yang jenis travel, ulah alik jauh, KL Seremban dan selalu balik kampung Gua Musang, Kelantan tu, dengan isi minyak RM60, korang boleh pergi sehingga 600km dan mungkin dapat lebih lagi daripada 600km. Dengan design yang futuristik, safety yang cukup, 7 airbag, brake collision system semua dah lengkap. Kalau korang rasa nak bawa anak 2 ke 3 orang, berjalan jauh, dia orang mesti tertidur dengan lena. Cik gitu. Dan untuk sizing boot dia, aku boleh kata luas. Kalau korang nak letak luggage yang saiz 24 ke 30 ke, tak ada masalah sebab dia tinggi dan panjang. Lepas tu dia datang sekali dengan tayar spare, normal lah kan. So kalau korang berminat, boleh klik link kat bio. Aku bantu korang dapatkan kereta idaman dengan rebate yang menawan. Untuk Corolla HEV ada RM10,000.